Kereta yang pertama kita buat, ada satu biji lagi kereta. Nak tengok kereta apa? Kena stay tune. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya JAX Hazwan Izzat di channel Miska Production. So hari ni saya ada dekat Max Sticker. Ni kalau abah aku tengok konten ni mesti dia marah kat aku. Sebab dia kata kuat duk habis duit kau kereta. Mesti dia marah kat aku. Tapi tak apa, sikit je abah, tak buat banyak. Oh, buat sikit je. Okay, ada dekat Max Sticker. Kita buat apa? Ni kereta yang pertama kita buat, ada satu biji lagi kereta. Nak tengok kereta apa? Kena stay tune. Kita tepek ni. Ni Rus punya pukulan ni. Rus punya pukulan, Rus AMG. Kacau kuat benar dia tu. Kita bagi ada nama sikit, JAX AMG. Nombor kita, sebab apa kita pilih nombor 98 ni? Memang kalau nombor kereta kau, nombor telefon kau, nombor gapo sekalipun, memang akan ada nombor 98 ni. Tapi sini saya puas hati sebab apa? Sebab abang kita ni, saya kontak semalam. Rus bagi nombor saya. Dia kata jak kontak dia ni. Saya kontak, saya kata saya nak gini. Pagi ni, pagi lagi dia hantar gambar. Siap dah print. Tu dia kata nanti mari tepek lah. So saya lewat sikit. Kalau ikut kabel kita ada kerja ni pukul 9:30 ni. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kualiti puas hati. Banyak lagi siapa yang nak rapping. Alfa ada. GT3. Nombor tu kita tepek kiri kanan. Lepas tu saya ada nak buat untuk tinta sebenarnya. Tapi sebab cermin ni orang insurans call dalam sehari dua lagi saya nak kena pergi tukar cermin ni. Ada crack sikit, kena batu. Yes. Ni ada crack sikit. Main kereta tu tak siwi kena batu. Sipek buku duduk rumah. Tak sedap bawa. Nak tak siwi crack lagi tak usah beli. Hanya beli kereta. Beli balik car. Gini je lah hasil kita. Sebab saya sebelum ni saya banyaklah macam-macam dah saya buat. JAX sini. Lepas tu tukar pula buat JAX hotline juga sini. Tapi hot ni kita buat simple tapi nice dekat Max Sticker. So gapo dia lagi yang aku perlu buat? Tu nak komen tu dia jangan duk komen gege. Abah saya kelih kena marah pula saya. Komen relax. Okey, kita nak bagi, bukan kata nak bagi nampak ganas sangat dah. Nak bagi nampak simple, bagi ada design sikit. Okey. So nak tengok gapo dia lagi yang saya nak buat. Yang pastinya projek siapa yang nak nikah, siapa yang nak tunai tu belum terjawab lagi. Ni masih dalam perjalanan. Stay tune sehingga jumpa jawapan dia gapo yang saya nak buat. Kita jumpa pada next video. Assalamualaikum. Bye bye.